kita nak jawab satu soalan dalam grup kita tu, kita tak ingat semua nak jawab soalan. Jadi saya jawab sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahan, saya sembahyang ketika baca surah Al-Fatihah. Tiba-tiba dekat ihdinas siratal mustaqim bersin. Jadi ada kalau kita kena ulang daripada awal bacaan atau sambung dekat berhenti itu saja. Jika sekiranya bersin ihdinas siratal mustaqim, selepas daripada ihdinas siratal mustaqim bersin dan tidak menyebut zikir alhamdulillah, maka boleh sambung saja, tak ada masalah. Jika sekiranya dia bersin dia sebut alhamdulillah, menyebut zikir yang tidak ada kaitan dengan solat, maka ketika itu kena start daripada awal balik. Tak apa, tak ada masalah. Boleh faedah belaka. Jadi kaedah macam mana? Tengok, jika sekiranya terputus sebab zikir yang tidak berkait dengan solat, maka perlu start daripada awal Fatihah balik. Kalau zikir yang berkait dengan solat, sambung dekat ayat tu saja. Jadi tengok zikir tu kait dengan sembahyang. Adakah zikir kait dengan sembahyang? Ada. Tegur tu imam, salah. Subhanallah, kait dengan solat. Maka ketika itu tidak terputus mualaf Fatihah. Zikir yang tidak berkait dengan sembahyang, alhamdulillah bersin. Tengok orang nak rebah, kita sebut subhanallah, tapi bukan nak tegur orang sembahyang, nak tegur orang nak rebah. Orang pun sebut subhanallah, ada kenapa ni? Kan ada duri, ada paku depan. Jadi ketika itu tidak berkait dengan solat, maka kena start daripada awal Fatihah balik. Itu dari sudut tidak boleh dicurang dengan sesuatu perkara yang tidak ada kaitan dengan solat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.